Assalamualaikum. Kali ini saya ingin terangkan tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan selepas kematian yang mana semuanya ada impak kepada pengurusan harta pusaka. Ramai yang berfikir, lepas kematian, buat je faraid, selesaikan harta pusaka. Sebenarnya ada hak-hak si mati yang perlu dilaksanakan dulu. Baik, saya mulakan. Pertamanya, perlu diselesaikan urusan pengkebumian. Di sini pastinya ada kos. Jadi kalau ada ambil skim khairat tu, masa ni kenalah tahu di mana dan berapa nilai dan bagaimana nak dapatkan perkhidmatan ini. Kalau ada kos tambahan, keep track perbelanjaan ini. Kos tambahan ni misalnya kalau dia meninggal di luar kawasan dan perlukan van jenazah, yang mana kos ni selalunya tak ditanggung oleh skim khairat. Kenduri tahlil tu semua tak termasuk kos ni ya. Kedua, senaraikan harta yang ditinggalkan. Buatkan senarai selengkap mungkin. Bukan hanya tanah, rumah, kereta, barang-barang yang besar-besar. Senaraikan juga yang kecil-kecil. Laptop, handphone, semua ni sebenarnya adalah harta pusaka. Kalau ikutkan, pakaian yang ditinggalkan tu semuanya jadi harta pusaka. Kalau laptop tu milik syarikat, atur supaya ianya dipulangkan. Ketiga, senaraikan hutang-hutang yang ditinggalkan arwah. Ini pun bukan sahaja yang besar-besar macam hutang tanah, rumah saja, tapi termasuk semua. Macam mana nak tahu hutang-hutang ni? Mungkin boleh tengok dari penyata kad kredit atau bil telefon. Hutang-hutang ni kenalah disegerakan untuk dilunaskan. Keempat, ni kalau arwah ada meninggalkan wasiat, saya mak dalam wasiat, sama ada arwah ada buat wasiat satu peta hartanya untuk diberi kepada bukan waris faraid. Ini mungkin dia beri sebagai wakaf misalnya, atau kepada anak angkat ataupun hibah. Kalau ada, keluarkannya dari senarai harta pusaka. Dan yang kelima, yang terakhir, barulah faraid. Ya, faraid baru dibuat selepas empat perkara ni selesai. Ya. Kalau arwah tak merancang, semua ni boleh jadi beban kepada waris untuk uruskan. Dengan aplikasi pewarisan.my, semua ini boleh disediakan yang boleh memudahkan waris uruskannya di kemudian hari. Perancangan pewarisan bukan hanya tentang membahagikan harta pusaka, tapi juga untuk memudahkan mereka menguruskannya nanti. Dengan hanya RM80 setahun, anda boleh menyediakan dokumen pewarisan dengan mudah, sekali dengan perlindungan khairat. Untuk mengetahui lebih lagi tentang wasiat atau faraid ataupun urusan pewarisan, sila klik di bawah.